Tak makan ubat lagi ke? Tak apalah. Aku tak rasa nak makan ubat ni. Makanlah sikit. Mu kena dengar cakap aku ni, Rosli. Sebab aku ni dah tua. Nak berak jap boleh ke? Yelah. Mu jangan lupa flush. Hei, air teh tarik kau buat pagi tadi kan sedap. Tapi tak sedap pun. Aku kencing ke? Weh. Aku tak nak buat air tu manis sangat sebab susu dah habis. Tak ada duit. Kalah. Aku main judi pagi tadi, Rosli. Petrol naik harga ni 2% kimak betul lah. Nak isi Honda Cup aku tak lepas. Habis peti aku. Basah anjing. Satu lauk pun tak tinggal kat aku. Mu ingat aku tak lapar ke jelaka? Habis semua makan. Mak kau tak pernah ajar kau ke? Hormat sikit. Aku ni orang lama. Dah lah makan habis. Apa balik pun kau makan? Aku nak kau muntah balik. Kau muntah balik semua. Cepatlah, aku nak makan balik. Lain kali datang rumah orang, buat macam rumah orang. Jangan buat macam rumah sendiri. Begitulah kisahnya bila kita tak ada duit. Daging lembu berperisa ayam. Sedap tu. Memanglah sedap, bos. Dah tahu sedap, kenapa tak pergi beli? Kemarin aku dah bagi dah mu duit. Dah guna. Sial lah. Jangan bagi aku duit lagi. Muka aku. Lagi satu. Mu hitang.